Alright guys, ini adalah Realme 16 5G. Phone yang nipis tapi dia punya bateri sebesar 7000 mAh weh. Tapi kalau bateri tu tak cukup juga, phone ni support 60W fast charging. Just sekejap je korang dah boleh guna phone ni lama juga tau. Tapi yang buatkan lagi menarik, phone ni ada selfie mirror dekat belakang ni. Yang ni untuk bantu korang framing pakai kamera belakang tanpa terkeluar dari frame. Lepas tu korang boleh padankan pula dengan gesture high ni. Dia akan countdown dan dia akan ambil gambar korang secara automatik tanpa korang tekan. Nice tu. Untuk main kamera, dia menggunakan 50MP Sony IMX852. Gambar dia sharp, color pun natural, sedap lah mata memandang. Tapi kan, surprising, kamera depan pun dia bagi 50MP selfie kamera. Untuk harga yang macam ni, jarang lah dapat kamera depan selevel dengan kamera belakang. Betul tak? Lepas tu dia hadir dengan IP69 Pro Water Resistant. Ini bukan jenis water resistant biasa Yang ni memang untuk kau redah hujan lebat punya. Kira kau tak perlu risau dah kalau phone kau terkena air. Dari segi design phone, macam kau tengok memang cantik, rounded corner, solid bila dipegang. And panel belakang dia pula jenis matte tau. Bila terkena cahaya tu memang nampak sebuah phone yang premium lah. Untuk skrin depan pula dia menggunakan skrin AMOLED 6.57 inci dengan kecerahan sehingga 4200 nit. Bagi aku warna dia cukup vibrant, sharp dan size skrin dia pun dah cukup untuk layan di bawah cahaya matahari. Still terang and still jelas. Okey, untuk performance dia guna MediaTek Dimensity 6400. Dipadankan pula RAM 8GB yang boleh extend sampai 10GB. Storage yang dia ada 128GB sampai 256GB. So pengalaman aku main game dekat phone ni, aku test main game Mobile Legends, 5 round aku dah main, phone memang rasa smooth. And yang buatkan lagi aku terkejut, dia tak panas tau. Suam pun tak ada. Nice. Oh, bukan tu je, phone ni juga adil dengan beberapa features AI yang korang tak perlu download pun third party app ataupun kena bayar. So first, dia ada AI Edit Journey. Yang ni bila korang tekan AI Edit Journey ni, dia akan keluar 3 pilihan lah. Sama ada AI Like Me, AI Style Me dan AI Inspiration. Korang boleh pilih lah salah satunya. Kedua, AI Instant Clip. Yang ni untuk korang select semua gambar tu menjadi satu video transition ataupun slide foto. Dia akan buat sendiri, tak perlu bayar dan tak perlu nak download apps lagi. Edit je terus kat phone ni. So kalau korang ada consider untuk beli phone Realme 16 5G ni, yang ni harga dia, and korang boleh beli tu direct ke TikTok Shop Realme Official ataupun korang boleh check dekat description. Okay, bye.